فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Malam ni kita meneruskan pengajian. Insya-Allah kita baca daripada ayat 131 surah Ali Imran. Baru ni kita tak sempat habis kan? Surah Ali Imran ayat 131. Muka surat 66. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita dan memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Sebelum ni kita baca mengenai hukum riba. Hukum riba iaitu dia ada mempunyai perkaitan dengan infak. Apa perkaitan dia? Dari segi tuntutan, dari segi unjuran, Allah memang keluar syariat mengenai infak, tetapi golongan-golongan yang engkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bila Allah ceritakan berulang kali tentang hebatnya orang yang berinfak, tetapi golongan engkar bukan setakat mereka tak nak berinfak, malah mereka bertindak mencari juga harta dunia dengan bakhil untuk infak, dan duit mereka tersebut mereka guna untuk menambahkan lagi kekayaan dunia mereka dengan cara riba, mengambil riba. Maka infak ini lawan dia riba. Infak duit keluar untuk jalan Allah. Riba pula dia kedekut, bakhil untuk mengeluarkan duit. Duit tadi sepatutnya mereka infak, tapi mereka menggunakan dengan jalan yang Allah murka. Allah menghalalkan jual beli. Mereka mengatakan riba ini sama jual beli. Mereka pula Allah mengharamkan riba. Itu maksud dia. Jadi ayat yang terakhir kita baca sebelum ini iaitu apa dia ayat akhir?
Wattaqullah, takutlah dengan Allah. Wahai pemakan-pemakan riba, wahai orang yang tak nak infak, yang bakhil untuk menginfak, maka wattaqullah, takutlah dengan Allah. Kenapa? Kerana bila kamu makan riba dalam ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang lain Allah ceritakan Allah mengisytiharkan perang kepada pemakan riba. Dan dalam ayat yang surah Al-Baqarah yang kita dah belajar pun, mereka umpama tak dapat berdiri, melainkan berdiri yatakhabbatuhu syaitana minal mas. Tidak berdiri, melainkan berdirinya orang yang dirasuk oleh syaitan. Jadi kebanyakan kita ini tak takut dengan riba akhirat. Kita takut riba ni mungkin dunia, rumah terbakar ke, makin miskin ke, itu dia takut. Tapi bagi Allah, dia tak pandang bab tu. Pasal dunia ini ujian. Siapa-siapa pun saja diuji dengan berbagai-bagai musibah. Tapi Allah tekankan pemakan riba, hukum di hari akhirat nanti amat-amat mengerikan. Amat-amat mengerikan. Jadi Allah buat ancaman. Buat ayat-ayat takhwif. Wattaqullah. Takutlah dengan Allah. Dengan takut dengan Allah, kamu tidak memakan riba. Ataupun takut dengan Allah, kamu jaga hukum Allah dengan menginfak harta-harta kamu. La'allakum tuflihun. Dengan cara tu saja kamu boleh ada kejayaan ataupun ada untung. Kalau tidak, kamu rasa untung di dunia. Riba ni, invest sikit, dapat banyak. Dan selamat benda tu. Tapi rupa-rupanya Allah kata, tak jadi benda tu. La'allakum tuflihun. Kalau kamu tak makan riba, kalau kamu berinfak dengan cara tu saja, ketandaan kamu takut dengan Allah. Dan la'allakum tuflihun. Dengan cara tu saja kamu akan dapat kemenangan ataupun kejayaan sebenarnya. Itulah yang jadi bila ada macam itu, ayat Allah ugut lagi dengan ayat-ayat ancaman akhirat. Iaitu dengan cara, wahai manusia, orang yang makan riba, orang yang tak nak infak ini sebenarnya ialah di hari akhirat amat-amat ngeri. Kenapa? Kerana Allah akan ancam dengan memasukkan dalam neraka kekal. Jadi ayat yang berikutnya, ayat ancaman akhirat. Takhwif ukhrawi wattaqun nar. Takutlah dengan api neraka. Bukan kamu takut dengan dunia, kamu miskin ke, kamu susah. Bukan macam tu. Tapi akhirat. Kerana akhirat baru kehidupan sebenarnya bermula. Maka bila kamu berjaya di hari akhirat, maka itulah tanda kejayaan kamu. Jadi takutlah dengan api neraka. Kenapa? Kerana api neraka ini di hari akhirat ini allati uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang yang engkar. Itu je. Allah suruh, dia tak nak buat. Allah larang, dia buat. Maka dia buat. Di situ dia bergerak ke arah yang berlawanan dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini Allah ancam dengan ancaman akhirat, iaitu Allah ugut dengan neraka jahanam. Dan ciri-ciri neraka jahanam inilah ciri-ciri orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita cerita dah ni. Maka itu amat-amat mengeri sekali ayat-ayat. Jadi ayat yang berikut Allah ceritakan ubat dia. Bagaimana cara supaya kita tidak engkar. Kan? Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang engkar. Apa-apa sahajalah. Apa-apa sahaja suruhan Allah, kalau kita tak segerakan, apa-apa sahaja larangan Allah, kalau kita masih buat lagi, maka itu merupakan keengkaran. Itulah merupakan Allah sediakan neraka jahanam untuk orang-orang yang engkar ini. Apa ubat dia? Ubat dia ialah wa'ati Allah. Maknanya ta'alah kepada Allah. War Rasul. Ta'alah kepada Rasul. Dua perkara tu je. Ta'at dengan Allah. Jadi, nak ta'at dengan Allah, nak ta'at dengan Rasul ini, daripada mana? Daripada ilmu, terutamanya ilmu wahyu. Dalam hadis, banyak hadis-hadis yang ceritakan, mayuridillahu bihi khairan, sesiapa saja yang Allah nak bagi kebaikan, apa dia? Yukaffihu fiddin. Allah akan beri dia kefakihan dalam bidang agama. Siapa-siapa saja
Yang Allah nak bagi kebaikan dengan dia, tadi dia engkar. Dia jahat, dia sombong. Dah. Tapi ciri-ciri orang tu, kalau dia nak apa tu, Allah nak beri kelebihan dengan dia, ketandaan macam kita lah. Ketandaan Allah sayang dengan kita, Allah beri kita kebaikan daripada agama. Ciri-ciri manusia yang Allah kata, mayuridillahu bihi khairan. Sesiapa sahaja yang Allah nak beri kebaikan. Kebaikan dunia ini, kebaikan akhirat. Kebaikan sebenarnya, kebaikan akhirat. Maka yufaqihu fidin. Allah akan faqihkan dia. Allah akan tunjukkan bagi hidayah dengan dia supaya dia bergerak ke arah agama. Ke arah agama yang paling asas, duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang paling utama, belajar ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis Nabi. Tu je, ni ya punca dia. Nak tengok kita berjaya ke tak berjaya, nak tengok Allah bagi hidayah tak ada hidayah kita, Allah letak kita duduk dalam majlis ilmu, di mana dalam majlis ilmu tersebut ada mengaji ayat-ayat Allah, ada mengaji hadis-hadis Nabi. Dua perkara tu yang asas. Lepas tu, wa'ati Allah. Ta'ala dengan Allah. Dengan cara macam mana? Dengan cara, aku bagi hidayah dengan kamu supaya kamu belajar ayat-ayat aku. Kamu dengar kata-kata aku. Apa yang aku suruh, kamu segerakan. Apa yang aku larang, kamu tinggalkan. Tu je, senang. Lepas tu, warrasulah. Dan ta'ala dengan rasul aku. Yang ni, aku bagi hidayah dengan kamu dengan cara belajar hadis. Hadis Nabi aku. Nabi aku bagi hadis sehingga dikatakan 10,000 hingga 12,000 hadis. Takkan Nabi nak bercakap, dia orang panggil apa? Buat prebihailio. Bercakap. Secakap Nabi 12,000 ataupun 10,000 tadi untuk kita ikuti, untuk kita dengar, untuk kita faham. Apa guna Nabi bercakap kalau kita faham? Maknanya, apa guna Nabi keluar hadis dia? Nah, ditulis oleh ulama muktabar, tapi kita tidak berusaha nak belajar. Lebih-lebih lagi, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna Allah keluarkan Al-Quran? Apa guna Allah keluarkan 6,000 lebih ayat Al-Quran? Kalau kita tidak berusaha nak memahami dia, nak belajar dia, nak faham dia, nak beramal dengan dia. Jadi itulah tanda Allah suka kita, tanda Allah kasih kita, tanda Allah nak bagi kebaikan dengan kita. Allah beri kebaikan dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bagi ilmu dengan kita. Maka dengan ilmu tersebut kita faham apa yang Allah cakap, kita faham apa yang Nabi cakap, maka kita pun taat dengan dia. Ni anjur Allah, wa atiullah wa rasul. Dengan cara ni saja Allah kata, dengan kamu ikut ayat-ayat aku, kamu ikut hadis-hadis Nabi aku, maka la'allakum turhamun. Semoga kamu buat benda ni, kamu faham ni, semoga kamu turhamun, dapat rahmat dia. Untuk apa rahmat? Rahmat syurga Allah. Kita dapat syurga bukan kerana kita amal banyak. Bukan. Tapi rahmat Allah. Cara dapat rahmat Allah, wa atiullah wa rasul tadi. Maka Allah kata, wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Muta'at dengan aku dalam ibadat, muta'at dengan Nabi aku dalam adat-adat, hubungan dengan manusia-manusia. Maka dengan cara ni saja aku akan bagi rahmat dengan kamu. Itu saja jalan pergi ke syurga aku. Masya Allah. Jelas, jelas sekali rahmat Allah dengan mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi, taat dengan dia. Maka itu saja ciri-ciri rahmat yang Allah nak bagi kepada kita, insya-Allah. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita, jemaah kita termasuk dalam golongan Allah bagi rahmat untuk dapat syurga firdausnya, insya-Allah. Lepas tu, taat Allah, taat Rasul, datang belajar, semoga bagi rahmat. Kalau kita tak segerakan, itu dipanggil khayalan. Cita-cita, aku dah, kalau aku pencen, aku nak pergi mengaji dah. Kalau aku dapat duit sekian-sekian, aku nak infak dah. Aku dapat sekian-sekian. Dia duk khayal. Nak tetapi tidak menyegerakan. Jadi Allah kata tak boleh. Kalau berkaitan dengan perkara-perkara akhirat, hendaklah segerakan. Tidak ada ayat, sebarang ayat dalam Al-Quran segerakan perkara-perkara dunia. Nak cerita bab akhirat, nak cerita bab kebaikan, semua ayat-ayat Allah adalah segerakan. Ayat yang berikut, wasari'u, bersegeralah kamu. Bersegeralah kamu duduk dalam majlis-majlis ilmu. Bersegeralah kamu beramal dengan ayat-ayat Allah. Bersegeralah kamu ABC.
Ya, dengan Allah pun segerakan, dengan Nabi pun segerakan. Itu maksud perkara-perkara agama. Jadi kalau kita tidak bersegera ke atas perkara agama ini, kita dipanggil khayalan. Datang nak solat duduk belakang sekali dah. Orang takbir duduk, bisa okok keluar lagi. Itu bukan segera tu, tak boleh. Segera ni berebut duduk ni, sah pertama mari ready awal-awal lagi. Nah, ini cerita kat saya sendiri pun sama, terlibat juga tidak. Relax, suka tangguh, suka relax. Kemudian pun tak apa. Tak boleh Dalam bab-bab dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah nukilkan tentang bersegera, berlumba-lumba. Berlumba khairat tak fastabiqu khairat. Berlumba-lumba untuk buat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas perkara taat Allah, taat Rasul tadi bersegera apa? Tengok Allah kata, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu kepada pengampunan Allah. Pasal apa? Pasal muda-muda kita, masa-masa lampau kita, semua manusia terdedah kepada kenakalan. Dah, dulu kita tak belajar. Bila kita tak belajar, amalan-amalan kita pun, kita berdasarkan adat saja. Orang buat, kita buat. Orang beramal, kita beramal. Orang buat tu, kita buat tu. Orang buat ni, kita buat ni. Tapi, sekarang, kita dah belajar Quran dah. Belajar hadis dah. Kita pilih mana-mana yang hadis sahih, mana-mana yang Nabi amal, mana-mana yang sahabat amal, kita pun ikut. Jadi, dosa-dosa lampau kita, amalan-amalan lampau kita yang tak sama dengan apa yang Nabi buat, sahabat buat, yang hadis-hadis buat, amalan lampau kita yang tak sama dengan apa yang Allah cerita dalam Al-Quran dia, ini Allah kata, wasari'u ila maghfirah. Wahai hambaku, berlumba-lumbalah, bersegeralah kepada pengampunan aku. Maknanya Allah pinta kita supaya, Allah sayang supaya maghfirah, yang ini bertaubat kepada Allah, istighfar dan bertaubat. Malam, siang, pagi, petang, nak sebelum sahur, istighfar, bertaubatlah. Itu waktu-waktu yang ada keberkatannya. Bukannya payah pun. Astagfirullah. Wahai Allah. Melayu boleh. Wahai dulu aku banyaknya dosa-dosa aku. Dulu aku lawan tu, aku lawan ni. Apa ucap tu je. Maknanya syarat-syarat taubat. Taubat yang nasuhah. Taubat yang benar ialah 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, kita menyesal di atas lampau, perbuatan lampau kita. Sesal betul. Ya Allah, apa dulu aku lawan suami aku. Apa ya Allah dulu aku buat tu buat ni. Ya Allah, apa dulu aku suka mengumpat, mencuri. Kita semua sekali dengan Allah. Allah tahu. Maka kita betul-betul menyesal. Selagi tak menyesal, tak sempurna. Ingat tu. Betul-betul kita tak buat lah. Menyesal sepenuhnya apa-apa lampau kita. Maka kita, itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan. Tinggallah. Dah. Hari-hari lu mengumpat, tinggallah mengumpat tu. Hari-hari tak pakai aurat, tutuplah. Dah. Tinggalkan. Yang ketiga, apa dia? Berazam tidak akan mengulangi lagi. Itu je. 3 tu ya. Syarat taubat nasuha. Kalau tidak ada tu, maknanya kita hanya setakat istighfar saja, maka kalau tidak ada ikutan dalam tindak kita tadi, tak sempurna. Itu maksudnya, maka kena ada benda tu. Maka bila kita taubat atas perangai lampau kita, seperkara lagi kita minta apa? Minta hidayah dengan Allah. Ya Allah, bagilah hidayah dengan aku supaya aku dapat belajar semua sekali lah. Belajar ilmu-ilmu kamu supaya aku dapat beramal dengan perkara-perkara yang benar. Itu je. Taubat dengan minta hidayah 2 perkara tadi. Maka ini daripada Allah lah, ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ada 2 sifat ini, kita bertaubat penuh keikhlasan, kita berdoa dengan Allah, minta Allah tunjukkan amal yang benar, ajaran yang benar, maka Allah kata wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Aku syurga aku untuk kamu yang dah buat 2 perkara ini. Apa dia? Arduha, seluas as-samawati wal ardh lah. Seluas langit dan bumi. Syurga tu seluas langit dan bumi. Istana kita ni, rumah kita seluas langit dan bumi. Langit dia pun cerita luahnya, tapi syurga sebenarnya yang paling-paling kecil syurga pun. Waalaikumsalam. Yang paling-paling kecil pun berapa syurga yang paling kecil?
10 kali ganda langit dan bumi. Masya Allah, cuba bayangkan. Allah cerita luah ni suruh paling luah. Paling luah orang Arab faham. Kalau cerita besar, tak ada besar. Besar langit dan bumi paling besar. Dah. Kalau cerita besar seumpama gajah ke, dia tak faham. Besar yang paling banyak di kalangan manusia yang akal dia berfikir, akal dia waras, yang paling besar mata dia nampak ialah langit yang paling besar lah, bumi yang paling besar. Walaupun ada arash, walaupun ada kursi lebih besar daripada langit dan bumi, tapi akal tak nampak benda tu. Yang manusia nampak cuma langit, bumi yang paling besar. Jadi Allah nak bagi tahu pendorong kepada orang yang nak taat dengan Allah ialah besarnya rumah kita. Tak payah duk kejar rumah dunia ni yang kecil sangat. Dapat satu negara pun kecil lagi nak banding dengan syurga Allah. Maka kita Allah offer macam ni pun kita tak nak rebut lagi. Kita tak ada lagi wasari'u ila maghfirah lagi. Maka dengar ayat-ayat ini semoga Allah bagilah. Bagi apa? Minta-minta sangat-sangat Allah masukkan hati kita setiap hari kita wasari'u ila maghfirah ni. Pasal apa? Pasal nak dapat wajannatin arduhas samawati wal arda ni Maka syurga yang tadi dalam hadis, syurga yang paling lewat sekali yang dimasuki, yang terakhir sekali yang dimasuki oleh orang yang paling jahat, 10 kali dunia dan isinya. Oi, nasi boring dah, siapa nak tengok besar-besar lah. Tapi itu oleh akal kita mampu nak fikir, tak mampu, tak tanyalah itu. Cuma Allah kata, dia gembirakan kita dengan ramai anak askar-askar, khodam-khodam kita yang berebut-rebut nak jaga kita, nak mengembirakan kita. Waalaikumsalam. Keindahan, kecantikan, keseronokan ini tak ada nilai kalau orang tak nampak. Tak ada. Kita pakai kereta Lamborghini dah. Seorang-seorang kita. Tak ada orang. Seorang kita. Buat apa? Baik tak ada kereta dah. Kadang-kadang kita tengok, kita bawa kereta orang tengok. Seronok. Syurga. Allah akan jadikan macam itu. Tapi tidak ada perasaan apa-apa gitu lah. Cuma bagaimana cara nak mengembira kita di syurga, Allah wujudkan suasana di mana orang akan berebut mengagumi kehebatan, kekayaan dan kebesaran kerajaan kita di syurga nanti. Sebab tu dia bagi sebesar itu syurga. Semoga Allah pilih kita dan keluarga kita termasuk golongan orang yang bagi syurga Firdaus insya-Allah. Uiddat syurga semacam ini, syurga seumpama ini lil muttaqin, bukan dia bagi sembarangan. Dia bagi kepada orang yang nak bertakwa. Sebab tu perkataan takwa ni banyak sekali ulang-ulang. Ittaqullah dalam apa? Kutubah Jumaat dah. Ittaqullah, takut dengan Allah, takut dengan Allah. Kita hari-hari cakap aku dah takwa dah, aku dah takwa dah. Tapi ada kita faham konsep takwa. Kita boleh sebut nak masuk syurga ni dah. Yang pertama kena tadi untuk orang ingkar. Yang kedua untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini ialah ada sebut takwa ada 2 ciri. Yang pertama takut dengan Allah, iaitu takut dari dalam. Ketakutan bukan dari luar, takut dari dalam. Takut tak jadi, takut dari dalam. Maka yang kedua ialah kita akan jauhi patuhi hukum hakam, jaga hukum dia. Takut daripada dalam, daripada luaran kita ialah kita jaga hukum hakam dia. Mana yang disuruh kita berebut, kita bersegerakan untuk melaksanakan dia. Mana yang dia larang, kita segera tinggalkan. Kenapa? Kerana timbul perasaan takut dalam tadi. Hebatnya Allah, besarnya Allah. Maka atas satulah uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa ini, seseorang itu takut dengan Allah, maka dia pun selalu bertaubat dengan Allah lah. Takut dengan Allah, dia pun selalu berdoa minta hidayah dengan Allah. Cara mana? Memberi ketaatan yang penuh. Cara mana? Apa yang Allah suruh berebut, dia nak laksanakan. Pasal apa? Pasal itu saja nak dapat kasih sayang Allah. Dia tahu dah Allah amat mengasihi ini orang yang bertakwa. Bagaimana cara nak merebut kekasih tadi? Maka penuhilah kegembiraan, ketuntutan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah
takwa tadi Uiddat ilmu untuk orang yang bertakwa tadi. Lepas tu ya, takut dalam takut dalam ni kita takut nak buat sesuatu perkara, katakan Allah suruh. Allah kata infak, contoh ayat infak ada. Infaklah kamu, kamu cari harta mana-mana untuk infak ke orang. Kenapa? Pasal apa? Pasal Allah kalau aku tak infak, aku termasuk kategori orang munafik sebagai contohlah. Sebagai contoh, maka bila aku munafik, Allah akan hukum aku dalam neraka jahanam. Timbul rasa takutnya Allah hukum aku. Itu rasa takut. Kita cukup-cukup ngeri dengan Allah. Jadi ngeri itu bukan ngeri lari jauh. Ngeri takut dengan Allah ini ialah hendaklah kita patuhi dengan dia. Mana jaga segala hukum dia. Itu tanda takut. Mana dalam ayat-ayat Quran yang lain, bila sebut nama Allah, nescaya bergetar kulit kita. Tapi kita tak ada perasaan macam tu kan. Pasal tak masuk. Perasaan takut, perasaan kasih, pasal itu melibatkan penyakit hati semua tadi. Penyakit hati menyebabkan bila kita dengar, sebab tu yang kisah. Kisah mana? Orang yang perempuan yang berzina kan. Yang dia tak duit, dia minta duit dengan lelaki tadi. Bila dia nak bermula saja, dia disuruh stop. Pasal apa? Dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu. Kita nak buat satu perkara pun, bila kita rasa Allah ada tengok kita, Allah tahu kita nak buat ni, ada takut pada Allah ketika tu, itu panggil takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tak buat suatu perkara bukan kerana makhluk, bukan kerana benda lain. Dengan Allah, itu maksudnya. Boleh takut, ada perasaan takut tu. Takut bila takut dengan dia, lagi nak dekat dengan dia. Berbeza dengan takut dengan pencuri, takut dengan orang jahat. Takut dengan ni kita lari jauh kan. Takut dengan binatang ke, kita lari lagi-lagi. Takut dengan Allah berbeza. Takut dengan Allah dalam arti kata, takut dengan dia dan kita nak dekat dengan dia. Pasal apa? Takut sambil bergantung harap dengan dia. Tidak ada ruang nak lari dengan dia. Pasal dia maha segala-galanya. Boleh? Okey. Duit kita pinjam. Tiada masalah apa. Tiada masalah apa. Di masa infak ni, kita akan dalam surah kita belajar semua Al-Baqarah. Mana infak ni, benda-benda kecil, benda-benda besar, memang kita digalakkan berinfak. Dalam satu hadis tu, infak ini yang kecil ke yang besar ke, umpama kalau yang kecil tu umpama kita beli anak kuda jenis yang baik. Satu hadis lah. Kita beli anak kuda. Anak kuda ni Allah bela hingga besar. Allah suburkan dia. Bila besar saja, maka kuda yang cantik, kuda perang, kuda hebat ni boleh jual dengan harga yang mahal. Maknanya, nak cerita di sini kita tak ada duit sangat, kita ambil mana-mana, pinjam ke mana-mana ke, kita guna tadi pun tidak ada masalah. Pasal kebanyakan sahabat dia mati dalam bab butang. Dia butang bukan butang untuk personal dia, butang untuk agama Allah. Pasal dia nampak akhirat. Dia nampak janji Allah nak beri di hari akhirat, maka dia berebut untuk berinfak tadi. Dia berebut nak berinfak tadi. Dan kalau orang yang memberi infak, orang yang memberi pinjaman pada Rosti ada betul kan? Ya, dua-dua dapat. Dua-dua dapat. Orang beri pun dapat, dia pun dapat. Dia bagi dia pinjam. Itu kan dia tahu yang infak. Lepas tu dia butang dah. Dia butang, mati tak sempat nak bayar tadi kan. Anak dia akan tukang sambut dia punya tadi. Anak dia ganti. Anak itulah mana kita sepatutnya sebelum kita mati, kita kena berbuat. Sebab tu segala hutang piutang kita kena tulis. Surah Al-Baqarah kita tulis. Maka bila kita mati, dipanggil pengurusan hutang, kaum kerabat kita terdekat, anak kita, pewaris kita akan tulis. Wahai Allah, bapa aku butang lagi
RM40 aku duit tak ada ini. Berdoa dengan Allah, insya-Allah Allah akan selesaikan. Jadi ada benda macam tadi. Allah tak akan biarkan bapak dia tadi maknanya bapak dia lepas, anak tanggung, maka ketika anak lepas, insya-Allah kalau tak lepas lagi mungkin pergi cucu. Dia akan bertali arus hutan ni. Tapi kalau tak serah meneni, tak percaya kita. Dah, walaupun RM2, RM3 kan. Walaupun RM2 kita RM3 tak lepas. Pasal tadi ayat tadi, taubat nasuha tadi, dah kita tira yang pertama kita menyesal. Yang kedua tak buat lagi, yang kedua tinggalkan. Yang ketiga janji tak buat lagi. Kalau melibat tu dengan Allah tadi, kalau melibatkan orang lain, tambah satu lagi kena pergi minta maaf dengan orang tu. Ada tebak lagi. Betul lah. Dia kena tambah lagi kalau melibatkan manusia. Tadi melibatkan Allah, 3 perkara. Kalau melibatkan manusia yang lain, dia tambah satu lagi. Yang ni, kena pergi minta maaf dengan si penghutang tadi. Kalau lah, dia hutang dia meninggal, bukan yang tua dia bini dia kena tanggung. Tak ada di atas dia meninggal kan, dia meninggal ketika mayat nak keluar tu. Sesiapa yang ada tu hutang bapa aku datang jumpa aku akan selesaikan. Itu kita jatuh. Bukan nak kayak apa nampak ini mayat baik atau itu. Kita kena cakap apa hutang bapak kita tadi. Masa kita bangun diri dah. Sesiapa yang ada hutang arwah bapa dengan bapa saya, nah, yang zahir ke yang tak zahir ke datang jumpa saya, kita bincangkan. Maka itu cara ayah yang tak tahu, tak tulis. Kalau itu senang ya. Nampak buku dah, dengan Haji Mamuk 1,000, dengan Haji Sani 3,000. Ada semua dah. Panggil orang tu, jumpa. Apa dia? Anak kata gitu? Oh, tadi apa lah. Nyanyi lah bapak lah. Tapi patut itu tuntutan harta pusaka kena selesai tu. Harta pusaka selesaikan urusan hutang dia dulu. Tapi masalahnya macam Haji Khairul kata lah, anak-anak ni boleh harta dengan dia pulun habis-habisannya. Jadi pengajaran daripada tu bapak dia kena beringat lah sebelum dia mati kalau boleh settle kan perkara-perkara ni. Ya. Itu baru bagi harta. Hutang dulu. Hutang urus matian barulah harta. Nyaya kita. Nyaya kita. Kecuali lah anak yang ada, bukan semua macam tu lah. Bukan semua anak macam tu. Kebanyakan anak kena baik-baik, anak yang diberi mayurillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Mana bila kita jaga anak kita betul-betul, Allah akan beri faqih kepada anak kita juga. InsyaAllah lah. Dengan ada perkara, jangan buruk sangka dengan anak juga kan. Pasal bila anak diberi ajaran, Allah akan bagi. Bila kita buat baik, Allah pun akan tolong dia insyaAllah. Boleh Lepas tu dah ada dah tadi kita dah tengok dah ciri-ciri tadi. Ciri-ciri orang yang bertakwa, dah tahu dah lah. Ciri-ciri orang bertakwa ialah orang yang bertaubat dan orang yang memohon hidayah dah. Itu ciri-ciri dia. Jadi itu ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Jadi sebenarnya nak tengok bagaimana kesan dia. Bagaimana ketandaan-ketandaan, kesan-kesan. Nak tahu makbul ke tak makbul doa yang kita buat tadi. Tiap-tiap pagi kita berdoa, istighfar sebelum sahur. Lepas solat pun kita berdoa. Pagi berdoa, petang berdoa, astagfirullah wa atuub. Berbagai-bagai doa kita buat. Nak tengok adakah makbul doa tersebut? Adakah memenuhi tuntutan? Doa yang Allah makbulkan macam orang pergi buat haji. Orang pergi buat haji, nak tengok haji makbul ke tidak, mabrur ke tidak, tengok dia balik adakah perangai berubah atau perangai lama lagi. Kalau masih perangai lama, ada sesuatu yang tak betul dengan amalan haji dia. Begitu juga dengan doa istighfar ni. Kalau tengok serupa tu juga amalan dia, yang ni tidak wujud takwa selepas berdoa. Allah kata, la'allakum tattaqun. Mau kamu takwa. Doa semua kamu takwa. Tapi tidak ada ketandaan
tak takut dengan Allah, tak jaga hukum Allah. Cek kita lah. Tak boleh, orang tak boleh tanya. Jadi, kalau kita nak jaga hukum Allah dan takut dengan Allah, ini ayat dia. Ini ayat-ayat dia. Ayat-ayat nak tengok sejauh mana kita telah berdoa kepada Allah untuk bertobat tadi, memohon tadi, sejauh mana kita berjaya mencapai makbul Allah. Jadi ayat 135 ini ialah ketandaan-ketandaan orang yang Allah makbulkan doa dia. Ketandaan Allah bagi ciri-ciri bertakwa dengan dia. 134 dipanggil makam tahap pertama. 135 makam tahap kedua. Dia dua peringkat. Ini paling tinggi ni. Paling tinggi makam orang yang berdoa, Allah makbulkan yang paling sempurna. Tengok Allah buat ni. Wahai hamba-Ku, kalau kamu dah mencapai tahap macam ini, ketandaan hidup kamu, bagi berkeluarga kamu, hubungan dengan orang kamu, ini ketandaan dia. Cek di kita masing-masing. Cek ni kan? Yang pertama, ini dipanggil ayat khabar gembira lah. Bila ada orang bertakwa tadi, berdoa tadi makbul, ini ciri-ciri yang pertama dia. Cek di kita masing-masing. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, tenaga, tapi lebih inilah ada kata lain, tapi kita buat pergi pada keuangan dulu. Orang allazina yunfiquna, orang-orang yang menafkahkan dari hartanya fi sarra, dalam waktu dia senang. Wajib banyak perniagaan menjadi. Apa-apalah harta dia melimpah ruah, maka dia tak sayang nak menginfak harta. Siang pun menginfak, malam pun dia menginfak. Di waktu yang sunyi pun dia berinfak. Waktu ada pun dia berinfak. Mana sepanjang masa dia berinfak. Kenapa? Allah dah beri petunjuk dengan dia. Kerja penat-penat pun, tapi kerana Allah, dia sanggup bagi. Sayang kita sayang kerana Allah, aku sanggup. Aku sanggup bagi harta aku ni kepada orang lain. Pasal apa? Demi hubungan dengan manusia yang ni adat tadi. Tengok minggu lepas kita tengok bagaimana Abu Zar kan. Bagaimana hebatnya Abu Zar sebagai tokoh. Tokoh yang disanggup keluar habis harta dia. Hingga nak mati pun tiada pakaian untuk kafan dengan dia. Itulah Abu Zar. Ada kita, kalau tak boleh macam dia pun, ada kita kena macam sifat ni. Allazina yunfiquna fis sarra'i, mungkin okey. Yang kita senang ni, mungkin ada semua orang. Tapi, wad-dharra'i, di waktu susah. Macam Tuan Haji Rusli kata tadi. Duit tak ada. Nak tolong orang. Siapa sanggup macam tu? Orang ni kerja penat-penat, pagi kerja, petang kerja, balik, nak infak ke orang lain. Bila jalan Allah. Tak sanggup kita. Tak sanggup. Pasal apa? Pasal kita rasa dengan infak harta kita habis. Kita baca surah Al-Baqarah dulu. Syaitan akan membisikkan, harta kita akan habis. Walau Allah janji nak bagi banyak pun. Tapi, wad-dharra ini payah. Tapi kalau kita ada dua sifat ni, sanggup pinjam dengan kawan, kawan tu tak boleh makan hari ni, gas pun tak ada, anak pun susu pun tak ada, butang kawan kita, bagi dengan dia. Pasal kesian dengan member tak ada gas, anak pun dah 3 hari tak minum susu. Bagi dia. Pasal apa? Pasal ketika kita dalam susah. Tapi kita ingat, infak ni untuk orang senang saja. Nabi kata tadi, hadis tadi kan, umpama orang yang bela anak kuda yang cantik tadi. Allah suburkan dia sehingga menjadi kuda yang bapak kuda yang jual terlalu mahal. Itulah umpama orang berinfak, orang susah berinfak, di hari akhirat nanti kemuncak dia punya nilai yang Allah sediakan. Tak terkira ganda lah. Bukan 10 kali ganda, bukan 700 kali ganda, hingga tak terkira. Dalam surah Az-Zumar, Allah ceritakan gandaan yang Allah nak tolong orang yang berinfak untuk jalan Allah ini. Jadi kalau kita tak ada perasaan wad-dharra ini, maka kita tak boleh sempurna. Tak pertama, kesempurnaan manusia untuk duduk syurga Firdaus. Cek kita masing-masing Pertama. Yang kedua, wa kaziminal ghaidha, orang yang boleh menahan dia. Semua kisah ni kan, ini melibatkan hubungan dengan manusia ni. Bukan hubungan dengan Allah. Allah dengan dia satu bab. Ini cerita ni hubungan kita sama manusia. Ini adat dia panggil. Hubungan sesama manusia. Yang pertama, kerja penat-penat, kerja tu bila ada kepentingan kawan kita susah, tolong dia. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha,
Menahan diri daripada marah. Siapa yang tak tahap baran, tak sempurna tu. Menahan diri daripada marah ini ialah kemuncak dia seumpama Nabi. Nabi tak pernah buat jahat, tak pernah meninggikan suara, tak pernah buat tu, tak pernah buat ni. Cara dia nak menolong orang lain, akhirat teruk kalau kamu buat jahat dunia ni. Itu tu kan Nabi. Paling sempurna, paling merendah diri, paling baik. Tapi itu pun orang marah juga. Orang cekik leher lah, orang letak najis lah, orang kata sihir, orang kata gila. Tapi Nabi termasuk kategori wal kadhiminal ghaidha. Menahan diri daripada marah. Dia buat baik macam mana pun orang marah juga dengan dia. Kita buat jahat, orang marah biasa ya tu, tak ada apa-apa tu. Tapi kalau kita buat baik juga dah. Kita buat baik juga. Tiba-tiba orang marah juga. Itu kena menahan diri. Tapi kalau kita pun 2 kali 5 dengan dia, kita marah, kita menjawab dia, rugi. Perniagaan yang untung ialah bila kita tak ada modal, untung masuk. Itu paling untung. Modal kita RM50, berniaga tarik, modal RM50, untung RM50, itu tak untung. Nah, pulang modal, tak untung. Mana bila orang marah dengan kita, orang tolong kita jawab balik dia. Kita orang yang rugi. Tengok tak termasuk kategori wal kaziminal ghaizah tadi. Nak kita jahat, orang marah kita. Kita marah dengan orang balik. Yang ketiga tu yang paling teruk lah. Dah lah jahat. Orang marah, kita marah dia balik. Yang kedua tadi, kita jahat. Orang marah, kita senyap. Itu tak untung. Ini kita jahat. Orang marah kita marah dia balik, mana kita rugi pula ketika tu. Tapi yang kita nak ialah wal kadhiminal ghaidha, orang yang boleh menahan diri daripada kemarahan yang berpunca daripada kita nak tolong dia. Kita nak mengajar ayat-ayat Allah dengan dia. Tiba-tiba dia mari level kita dengan berbagai-bagai fitnah. Dua dah. Boleh tahan lagi ni? Boleh lagi? Boleh tahan lagi dah? Yang ketiga, wal afina 'aninna. Maknanya orang yang boleh memaafkan dari perbuatan orang yang lain. Orang marah macam mana, orang kata macam mana pun, ada kita boleh memaafkan dia. Orang butang duit kita, dia marah lagi kita. Ada kita boleh memaafkan atas ketelanjuran dia. Pasal nak memaafkan orang ni, bila hari akhirat, orang yakin dengan hari akhirat, orang beriman dengan hari akhirat, bila kita pergi ke alam akhirat, duduk tempat akhir sekali kita selepas melampaui titian sirat, kontorah, alam jabatan kontorah tersebut, ketika ini, kita kalau boleh nak masuk syurga dah. Tiba-tiba ada lagi orang mari tuntut tu, orang mari tuntut ni, baru kita nak maafkan. Bila kita di pada mahsyar baru aku dah maafkan dia, baru ada. Tak guna dah. Dia nak maafkan orang, maaf sekarang ni. Kalau tidak, tak menjadi. Kita ni banyak perkara-perkara yang ugi kita. Pasal dengan kita tak maafkan dia tadi, melewatkan kita nak masuk syurga Allah. Kan kawan-kawan dah masuk. Tengok-tengok Haji Sani dah masuk dah. Azhar dah masuk dah. Haji Muqtadir tak boleh jadi ni. Aku tak maaf orang lagi tadi. Kena tahan dunia ni, kita kena tahan. Pasal tak selesai, tak maafkan orang tadi lagi. Dia bercara lambat sikit kita ni. Dan syurga ni, bila kita nampak syurga dah, kita tak nak dunia dah. Syurga ni terlalu indah. Syurga tempat yang paling mengembirakan. Cuma kita di dunia ni, kita tak diberi peluang untuk tengok syurga tu yang kita tak nampak syurga tadi. Kalau nampak syurga, tak ceritalah. Bagaimana indah, bagaimana cantik, bagaimana yang Allah betul-betul sediakan syurga untuk kepada hamba-hamba. Tapi hamba yang tak nak syurga ini. Orang yang boleh maafkan. Penting sangat. Maka kita ni, panggil kita ni, bila orang marah dengan kita, bila orang tak suka dengan kita, kita pergi surau, berjemaah surau, dia kutuk kita macam-macam kita nak marah dengan dia tu. Kita pergi, kita tahan lagi dah. Balik rumah dengan cerita dia tu, aksiden motor, padam muka. Padam muka dia tu, ada kutuk aku sangat. Nampak tak? Sekarang ni, wal afina 'anin nas, tak ada. Kita bergembira dengan mudarat yang menimpa dia. Tak boleh. Nak cari yang sempurna lah, nak cari yang
paling sempurna yang Allah kata duduk makam yang pertama dari segi orang yang berjaya, orang yang takwa, orang yang Allah beri takwa. Akibat kita berdoa tadi, maka ketiga-tiga sifat ini bila kita berdoa kepada Allah, insya-Allah dia akan masuk perkara ni. Ha. Ha. Dia tangan. Orang tangan kita tau. Dia memang tak nak bayar lah. Tapi dalam ni jadi kena yang saya cakap. Kita halalkan. Tak cakap kat dia. Tiba-tiba apa nama dia mati. Macam bukan itu yang bukan. Kita dah halalkan. Halal dah. Kalau dia tu dia bayarkan dia lah. Tak apa, kita boleh, tak masalah apa. Kalau dia tak bayar, kita halalkan. Dia mati. Mati. Dia kan dia tanggung. Dia dengan kita dah habis. Cuma dia dengan Allah tetap ada. Dia dengan kita habis pasal kita halal dah. Tapi dia masih ada dengan Allah lagi. Tapi nak cerita yang tadinya, kita sebagai manusia ni kan, bagaimana cara nak dapat makam yang sempurna begini? Dengan kita tidak ada perasaan nak marah ni. Dah, siapa contohlah kalau saya mengaji, Maulana ada petik guru ulama dia nak faham konsep hati kita ni, umpama macam dia kata, mak yang ada anak kecil. Anak tu kencing atas dia. Dia marah tak marah anak dia? Tak marah kan? Pakai basuh-basuh kencing, pakai lampin. Kencing pula yang kedua kali. Tidak ada campak longkang, tak ada kan? Tengok itulah. Mana nak ceritanya, begitulah hati kita. Kalau orang buat kita, orang marah kita, nak ceritanya kita begitu, hati kita macam itulah. Nak cerita hati kita begitu, apa dia panggil? Memaafkan tadi yang tiga kan. Wa'afina 'anin nas. Kita akan memaafkan manusia umpama mak yang anak dia buat ke apa dia tak ada kisah pun, dia kata apa-apa, dia kata kalau anak aku besar nanti dia bekerja boleh bantu aku balik. Maka kalau orang buat kita pun ada, dia ni pemukul, dia tahu apa ni, dia ni jahil lagi agama dia tuduh aku berbagai-bagai fahaman, dia tuduh aku berbagai-bagai ajaran dia tadi. Bila dia dah ada ilmu dia belajar, aku dapat pahala dengan dia. Ada macam tu. Senang ke susah tu? Susah kan? Betul, susah dapat lil muttaqin, bukan mudah nak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahil ladzina jahadu minkum. Bukan senang syurga aku tanpa kamu berjihad dan sabar dalam hidup ni. Orang buat macam ni, orang buat kita kena sabar. Orang buat kita maafkan dia. Lepas tu berpenak-penak cari harta nak bantu orang lain. Betul orang Yahudi kata bodoh, orang Munafik kata bodoh mengikut Muhammad ni kata. Kerja pernah bagi duit bagi ke orang lain. Pasal dia tak nampak akhirat. Kita pun kalau kita nampak akhirat, macam ni lah kita nampak dunia. Jadi segala urusan kita, segala kepentingan kita, segala neraca pertimbangan kita ialah atas apa yang kita nampak dunia ni. Nak masuk macam mana? Berulang kalilah istighfar, berulang kalilah berdoa, berulang kalilah minta hidayah sebagaimana ayat yang kita baca sekejap tadi, iaitu ayat apa tadi? Wasari'u ilal maghfirah tadi. Ada ayat tu Maka cukup saya. Yang kedua kita tahu minggu depan lah. Yang 135 tahap yang kedua. Tahap kedua ni dia boleh tahan nafsu, tapi dia buat jahat juga. Tapi dia boleh break. Maknanya dia tu cepat-cepat minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang marah, dia marah balik. Lepas dia marah balik, dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kategori dia maknanya kategori break, dia tu break kurang makan. Yang pertama tadi break makan. Dengar kan tu break ini break kurang makan. Ada kategori makam yang kedua, doa yang kita ayat 135 insya-Allah. Yang berikut Dia gini Ji. Dia mustahil manusia tidak ada nafsu marah bila orang hina dia, bila orang buat jahat dengan dia. Pasal apa? Pasal dalam
Itu pun dia kata kalau orang yang tidak ada nafsu nak amarah tadi, itu bukan orang, itu kaldai, itulah binatang bodoh lah, kaldai, tak ada apa-apa dah. Tapi sebagai manusia, kita mesti ada perasaan nafsu tadi. Jadi nafsu tadi sejauh mana kita boleh kontrol tadi? Sejauh mana kita boleh break? Jadi kalau Haji kata tadi kita sindir, dengan sindiran kita menyakitkan hati dia, balik asal tadi balik. Orang tu jadi kita. Oh, sama je. Apa-apa sahaja tindakan orang lain, hasil tidak setuju kita tu, kita kena terima seadanya. Kita kena senyap. Jangan, tak boleh. Bila zahir, perniagaan tak untung dah. Dia kata, kita lawan dia. Maknanya, modal 50, untung 50, perniagaan tak nak. Kita nak akhirat. Kita nak pergi ke Allah. Pasal apa? Allah kata, boleh kontrol ni, aku tak makam tertinggi. Pasal apa? Akhirat nak ke? Nak kamu nak dunia? Memang kita puas hati dengan dunia lah. Tapi pasal kita boleh break tadi. Daripada mana break? Break tadi daripada kita belajar ayat Allah. Daripada mana? Pasal Allah, mayuridillahu bihi khairan. Kalau mu nak kebaikan, aku akan bagi kepada kamu. Bagi apa? Bagi ilmu Quran, bagi ilmu hadis, maka kamu akan dengar. Neraca kamu tu. Nak dapat neraca Quran dengan hadis ni payah. Kita bercakap senang, cerita ke orang senang. Dan nak ustaz cerita, boleh dia cerita. Kena tanglis sendiri. Bukan senang. Pasal dia lahir daripada hati yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tadi datang daripada hidayah yang kita minta doa dengan Allah. Lagi banyaklah istighfar, banyak minta doa. InsyaAllah dengan cara tu saja Allah boleh melembutkan hati kita. Merapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita kasih sayang dengan Nabi, dengan Allah. Itu je. Masya Allah. Kita tengok muka orang masam, kita lagi masam lagi dah. Lagi masam dari dia lagi. Maknanya tak ada apa pun. Sebab tu kalau dia muka masam, kita kena wajuk seluruh manis senyum ke. Dia pun tukar balik kot. Kalau dia marah juga, relax lah. Sepatutnya. Tapi adakah boleh macam tu? Nak capai makam? Tinggi payah lah. Walau bagaimana kita minta lah Tuhan masukkan kita benda ni. InsyaAllah kita belajar sakit demi sikit nak melentur buluh. Itulah kita ni dah tua-tua baru nak bentuk lah. Muda-muda dulu tak nak bentuk. Wallahu ta'ala. Betul. Tua ni. Siap patah ni. Siap patah. Masya Allah. Boleh Sama mulalah. Wallahu ta'ala alam. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil. Wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'ala akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi